Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak buka tayar spare dekat perluar arus. Tayar spare dia berada di bawah. First kali kita dapatkan tools dia. Okey, tools kelengkapan panah-panah untuk kita buka dekat untuk tayar spare tu berada di bawah seat. Okey, kena dapatkan pencangkuk ni dan dengan tools untuk kita pusing dekat bawah tayar tu ya. Okey, macam mana nak masukkan? Okey, masukkan dekat sini. Okey, masukkan sampai hujung and then pulas ikut lawan jam. Okey, dah pusing habis sampai ke bawah and then keluarkan benda ni untuk kita tarik dia punya tayar. Produk arus jangan lupa rebate sampai hujung bulan ni 4,800. Yang mana berminat untuk produk arus fast stock boleh Roger. Okey, dapat sesuatu daripada video ni? Untuk next tips, kalau korang nak video, just komen kat bawah.